Suzuki Jimny tahun 1996 singgah ke tempat kami sebab mengalami masalah absorber yang terlalu lembut. So bila bawa jalan tak rata tu memang rasa berbuai-buai. Bila dekat highway memang rasa berbuai-buai. You guys boleh nampak Suzuki Jimny ni memang rare, memang cantik, memang susah nak dapat. Bila kereta ni sampai, saya terus masuk dekat tester machine untuk dapatkan bacaan ground contact. So dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 32, depan kanan 27, belakang kiri 28 dan belakang kanan 33. Bila keadaan lembut sangat dan bacaan kita dah dapat, kita terus masuk dekat house. Kita buka keempat-empat batang absorber dan kami cek compression dan rebound menggunakan manual, iaitu secara tekan. So dekat sini guys boleh nampak memang lembut guys bila bacaan yang tinggi macam ni. So selepas itu kami pun ambil sedikit masa untuk kita siapkan absorber ni kepada 40% stiffer supaya kereta ni lebih stable daripada yang asal. A few moments later. So selepas siap, you guys nampak kat sini bila forming kami tekan secara manual memang agak keras. Tetapi tak keras sangat, tak lembut sangat. Dia just nice mengikut keberatan Suzuki Jimny ni. So selepas kami dah check secara manual, selepas semuanya dah siap, kami pun mula pemasangan depan, belakang, kiri, kanan, semuanya kami dah pasang. Kemudian saya ambil Suzuki Jimny ni, saya test bawa. So memang sedap. Dia rasa stable daripada yang asal. Dia nak cakap dia keras sangat tidak, lembut sangat pun tidak. Dia just nice dekat tengah-tengah. So bila saya dah test untuk confirmkan lagi, saya terus masuk dekat tester machine untuk dapat bacaan ground contact selepas kita custom kepada 40% stiffer. So dekat sini bila masuk dekat tester machine, you guys boleh nampak depan kiri 19, depan kanan 20, belakang kiri 15 dan belakang kanan 16. Barulah kereta ni rasa stable daripada yang asal. Itu ada cerita untuk Suzuki Jimny tahun 1996. So kepada guys kat luar sana yang menggunakan kereta rare macam ni, ada masalah absorber, mungkin absorber stok dah tak ada jual, nak refurbish balik, senang saja cara dia. You guys kena masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor yang tertera di paparan skrin. Jika you guys menggunakan MPV, SUV, kalau ada masalah yang sama berbual, jangan risau, senang saja kita boleh settlekan dengan cara yang saya cakap tadi. Masuk dekat link bio Roger saya ataupun nombor yang tertera di paparan skrin. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.